Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi raya Raya Haji. Pertama kali beraya di Terengganu. Adik, Al-Fatih. Okey, saya dan Al-Fatih sedang menuju ke Masjid Kampung Peris, insya-Allah. Takbir sudah pun berkumandang, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Baik, pagi raya ni solat hari raya, saya ke rumah Moja ada majlis akikah. Jadi pagi ni nak bergotong royong bekwah untuk tolong sembelih lapah dan persediaan masak. Kalau tengah kalau muayak nak buat awal mulai itu kita. Gotong royong mula model. Ini untuk nasi. Kambing telah pun disembelih. Tu kambing dah sembelih dah. Mana tahu ke anu tu? Al-Fatih dengan adik Aisyah. Itulah. Saya berada di luar rumah saya ni, suasana kenduri akikah adik Aisyah hari ni. Banyak kereta di luar, parking merata, alhamdulillah. Dia akan masuk, ramai dah tetamu datang. Ni mak dia tengah sibuk lah. Jamuan nasi, lauk ayam, kambing, kacang, air asam boy, air keladi. Mula-mula makan buah remia. Duduk lama sikit, model buat keluar apa? Agar-agar pula. Lah, tunggu sampai malam nanti. Tu. Apalah ni rehat lah. Ke kanan kita akan ke atas Jumluka Bukit. Kita ke kiri pahala ke Kuala Berang, Bukit Liman dan Aja sebagainya. InsyaAllah kita akan ke Pondok Abra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari raya kedua. Raya di Negeri Terengganu, Darul Iman. Baik, saya bangun pagi hari ini, alhamdulillah. Al-Fatih duduk dengan mak dia. Dia nak stay dengan mak dia, tak apalah. Saya menuju ke Pondok Abra Menerung, yang mana hari ini saya mengambil bahagian dalam majlis korban bersama jemaah di sana, insya-Allah. Saksikan video ini. Saya tunjukkan acara korban di Menerung yang pertama yang saya akan hadiri, dan juga untuk cara memisahkan bahagian-bahagian lembu juga saya akan tolong, insya-Allah, bersama dan dengan jemaah-jemaah yang ada. Dan seterusnya saya akan ke Cetin, ada undangan
perkahwinan adik kepada Pak Usop, insya-Allah bersama dengan karya di Perlis. Kalau ke kanan kita pergi ke Aitan Jembu Bukit, kampung Pekrah Hulu Berang, Betong sebenarnya. Ke kiri kita ke Menerung, Kuala Berang, dan hala ke Kuala Adia sebagainya. Ke kanan kita akan ke Aitan Jembu Bukit, kita ke kiri hala ke Kuala Berang, Bukit Liman dan Adia sebagainya sana. InsyaAllah kita akan ke Pondok Abra. Majlis jual beli lembu pertama telah berakad Ustaz sebagai orang yang menguruskan. Ini lembu makan yang binoma. Lembu yang ketiga ni agak susah juga. Ini masa setengah jam dah. Tak boleh masuk ke dalam. Muhammad. Saya dua anak lembu ni, satu bahagian dan satu bahagian. Saya beli satu bahagian dan satu bahagian untuk isi saya. Nuri Samani binti Abdul Rashid. Okey, kita dah selesai sembelih. Sekarang ni proses melapah terpun tamat. Dan sekarang ni tengah membagi-bagikan bahagian daging kepada semua yang mengambil bahagian, dan kemudian akan diserahkan kepada tuan punya dan selebihnya disedekahkan, insya-Allah. Mak tahun depan kena bawa gergaji besi yang kat rumah, kena bawa balik ke Malaysia. Senang nak potong daging. Gergaji besi tu ada kat konservatori. Okey, habis saja di Pondok Al-Abra, saya menuju ke Kampung Cetin. Ada undangan untuk suruh warga Kampung Perih untuk hadir anak saudara kepada Pak Usop Timon yang kahwin hari ini, insya-Allah. Adik Abang Usop menjemput semua kemudi hari ini. Ini Kampung Cetin, CSETANG. Ini masjid ya. Masjid ya. Kampung taklah besar, tak ramai pun. Ujung sana jalan mati sampai kebun. Tunggu kat sana, insya-Allah. Meriah kemudi hari ini. Bahasa lelaki, bahasa untuk wanita semua ada. Okey, dah sampai ke Madrasah Az-Zahra. Inilah Madrasah Az-Zahra. Ustaz mak kecil bagi mereka yang sukakan ilmu, mencari ilmu di YouTube sebagainya. Ustaz mak kecil ni biasalah program dia, kuliah dan sebagainya. Tempat dia besar ya. Parking lot sana. Yang istimewanya Ustaz mak kecil ni ada tanaman anggur di atas sana. Ya, hari tak boleh melawat lah. Jadi inilah hari ini perkahwinan dia dengan muslimat pilihan dia. Minggu lepas di rumah muslimat, hari ini tempat dia. Mari kita saksikan insya-Allah. Apakah juaga ni? Gulai kerbau, ikan masak tempoyak, ikan kering, rabu, macam. Ini madrasah dia. Sana pintu masuk di kawasan untuk muslimat, muslimin. Classroom dia semula. Kita patut berbangga usaha insan yang sangat komited dengan agama, dengan ilmu, melahirkan madrasah ni. Atas tu ialah kebun anggur, kita tengok. Tak nampak dekat sini. Ya, rezeki dapat juga ikan bawang supaya.
kita berada di Pelamin bersama ini berpakaian hijab hijau, biru putih. Saya selfie dengan Ustaz. 1, 2,